Okay, cikgu dah rekodkan dah. Okey, untuk B pula. Turun bawah. Dawai ke sana. So, dia akan naik ke atas kan? Ke atas ke sini? Dawai sini. Dia akan naik, tendensi untuk naik ke atas. Okey, kalau yang ni pula. B ke sana. Current ke sini. So, ini dia akan naik ke atas. Betul tak? Dia akan terangkat. Betul tak? Dia akan lift up kan? Lift tu up lah. Kalau yang ni pula. B ke sini. Dawai ke sini. So, dia akan pergi mana? B kat sini. Lepas tu current ke sini. So, dia akan turun kan? North to south. North to south. Oh, dia akan turun bawah. Betul tak? Downward kan? Jadi cikgu harap awak boleh buat layan ni. Betul ke boleh buat ni soalan ni? Cikgu screenshotkan apa yang cikgu dapat. Supaya kalau awak masih lagi ragu-ragu, awak boleh tengok. Betul ke tidak? Okey, boleh? Okay, next turun bawah. Sampai soalan nombor bawah. Sampai soalan mana cikgu lupa? Sini ke? 16. Ni Okay, ni anchor tau. Anchor tu maksudnya gegelung. So, kalau kita tengok motor. Sekejap cikgu tak YouTube. Kalau kita tengok motor. Kita ada DC motor dan AC motor. Okay, ini motor yang biasa kita tengok tapi dalam dia tak nampak. Okay, nampak tak yang ni? Using two curved magnets with a conductor in the middle. Welcome to our exploration of DC. Welcome to our exploration. Welcome to our exploration of DC. Nampak je? Okay, kalau tengok dekat sini, nampak tak permanent magnet ada north dengan south? Nampak tak? Okay, nampak? So, ada gegelung dekat dalam ni. Okay, ni gegelung dalam ni. So, kita panggil dia sebagai anchor. Okay, anchor. Anchor macam tu lah, macam anchor butter tu kan. Jadi, kat sini ke bahasa Melayu dia anchor je. Anchor tu macam gegelung lah. Kita boleh cakap juga coil pun boleh juga. Okay. Lepas tu, dekat sini, dia masuk dengan current. Bergantung kepada current. Kalau macam kat sini positif, jadi current masuk sini, dia masuk sini. Betul tak? Kalau macam ni, north to south current in, so pergerakan dia akan turun ke bawah. Sebelah bawah, confirm tak payah buat dah. Sebelah lagi atas. Kalau direct current generator, mesti ada bateri. Kalau alternating current, dia pakai power supply yang alternate. Tapi kalau alternating current, kedudukan kita ada nampak tak benda yang separuh ni? Separuh ni, kita namakan dia sebagai, tengok ini dan juga ni. Nampak tak benda yang warna gold, gold ni kan? Ini namanya split ring commutator. Okay, itu namanya split ring commutator. Sebab dia dalam satu cincin, tapi dia dah terbelah dua. Split ring commutator. Kalau nampak dekat tepi ni, dia ada macam something benda warna biru tu kan? Benda warna biru ni yang akan connect dengan bateri tadi kan? Benda warna biru ni, nama dia adalah carbon brush. Carbon brush. Okay, brush carbon, berus carbon. Okay, dah belum? Okay, dah. So, kalau motor, dia akan rotate tau. Okay, kita tengok dekat Using atas two ni. curved magnets with a conductor in the middle, the conductor will rotate when an electric current passes through it. To keep it rotating continuously, the current direction needs to change every half turn. But how can we change the current direction? Let's carefully examine the rotation process. When the conductor rotates to the middle, it will overshoot slightly due to inertia. At this point, we can add a commutator at the bottom and place brushes on both sides. The brushes will start charging, and the commutator will drive the conductor to rotate. When the conductor completes half a turn, the commutator's gap aligns with the brushes, switching the polarity of the current. This allows the conductor to keep rotating continuously. However, if the force is insufficient, the brushes might get stuck at the commutator's gap. To solve this, we can add another set of conductors to ensure seamless switching. Similarly, more conductors can be added to enhance performance. Using two curved magnets with a conductor in the middle, the conductor will rotate when an electric current passes through it. To keep it rotating continuously, the current direction needs to change every half turn. Dan mendatar. Daripada menegak ke mendatar, ada pemotongan flux magnet. There is a cutting of an How can we change the current direction?
Jadi kan bila yang tu dia pusing-pusing tu. Welcome to our exploration of nampak tu? DC generators. Ni dia nak cakap tu, north sentiasa pergi ke south. So semasa keadaan ni ada pemotongan flux, tak ada kan? So bila dia berputar, Today, we'll dive deep into dia the start components rotate, that make there up is a these cutting of fascinating magnetic machines flux. and how they work Tak ada together suara. to generate electricity. At the core of every DC generator is the armature, a coil of wire that rotates within a magnetic field created by stationary magnets or electromagnets. Armature. As the armature Armature pun boleh spins, panggil it juga. cuts through the Armature pun magnetic boleh. lines of flux, inducing an dekat sini baru ada electromotive suara. force Nampak tak current EMF masuk in the tu? coil. This induced current flows through the armature windings and is collected by stationary contacts Berapa called kali dah tu? brushes. Sakit perut The ni. brushes are in contact with a split ring commutator, which consists of two segments, known as the commutator segments. When the Inilah dia armature split coil ring reaches a commutator. 90-degree angle, the change in magnetic flux. Allah. Welcome to our Allah, mana Using tadi? two curved Mana tadi? magnets with a conductor. Data lepas. Welcome to our exploration of Kena tengok DC balik. generators. Today, Yang we'll bawah dive tu tak deep into boleh. the components that make up these fascinating Ini machines DC, and how they work direct together current to generator. generate Direct current ni electricity. sepatutnya flip sekali At je. the core of Tapi every dia akan DC flip generator juga is sebab the ini armature, sharp. a coil of wire that rotates Dia within tak a boleh stop magnetic kan? Dia field stop created by sekejap, tiba-tiba stationary dia magnets terpotong or terus pendek. Dia electromagnets. stop lagi, tiba-tiba As terpotong the terus armature pendek. Okay, nampak spins, tu? it cuts through the Arah magnetic pengaliran, lines of flux, dia is a inducing an magnetic field line, electromotive nampak force tak? EMF in Lepas the tu coil. tiba-tiba ada current lalu This kan? induced Kita current panggil flows current through the carrying armature conductor kan? windings and is collected by stationary contacts called brushes. The brushes are in Okay. contact with a split ring commutator, Ada which brush lah. consists of Inilah two dia straight segments, ring known as the commutator dan warna commutator biru ni adalah segments. carbon When the armature brush. coil reaches a Ini 90-degree gerak angle, tak boleh the usik. change in Bila dia magnetic pergi ke flux atas, induces the nanti maximum dia akan EMF, turun ke bawah sebab resulting in a bergantung peak current dengan flow. station dia. As the armature continues to rotate to Nampak tak? Dia 180 turun. degrees, the induced EMF drops to zero. At this point, the commutator segments switch the connection of the brushes, ensuring that the current. Welcome to our exploration of DC generators. Okay, stop kat situ. So, kalau kat sini ni, kita guna saja tangan dan kita tahu dia ke kanan ke atas ke bawah ke apa ke ya. Okay, cuba sekarang sebelah sini saja dulu. North to south. Okay, cuba yang sebelah sini ni. Okay, current akan masuk daripada X pergi ke W, setuju? So, north to south, current masuk. So, pergerakan WX ni akan bergerak ke mana? Atas pandai. Atas, turun bawah. Kalau ikut rotation, clockwise ke anti-clockwise? Clockwise. Betul lah. Clockwise. Kalau ikut rotation. So, kalau dia tanya arah, jangan sekali-kali kata atas bawah. Sebab bila sebut saja motor, mesti ada rotation. Kalau rotation of motor, jawapan kita mesti whether clockwise ataupun anti-clockwise. Faham? Jadi WX ni kalau satu naik atas, satu lagi turun bawah. So, apakah jawapan nombor 16? B. 16B. Betul. Okay, setakat ni betul. Bagus. Okay, next nombor 17. North to south. Current masuk ke keluar? Keluar kan? So, dia bergerak ke mana ni nombor 17? Which direction of the force? North to south. Eh, kita tengok dari sebelah ya. Dia mesti keluar ya. Current keluar. North to south. Current keluar. Cikgu dapat bawah. Dapat C. D. Ha? D? C. Dapat C juga. C betul. Kalau ada current kena kiri. Kiri. Okey, kalau awak nak guna tangan yang biasa ni, yang hidden yang cikgu ajar tu, pun cepat juga. Tak payah buat keluar tangan ni. Ini hidden ya, kita tak iktiraf ya guna tangan ni. Jangan sekali-kali ajar kawan-kawan ke apa ke. Ini cikgu punya rahsia je. Sebab nanti awak ajar-ajaran sesat pula. Yang ni dalam mind kita tangan right hand grip rule, tapi sebenarnya Fleming left hand groove. So kalau tak nak susah, awak terus buat macam ni, awak nampak current lalu mana? Kalau awak nampak current lalu mana? Atas kan? Atas banyak. Atas banyak. So, dia turun bawah lah. Siap lah. Ini sebab macam tu dari tadi Kalau buat macam tu, terus dapat. Tak payah fikir dah. Tak payah buat tangan kiri dah. Tapi ini memang rahsia punya jalan kerja. Nak senang. Orang lain penat-penat nak fikirkan, kita dah siap dah. Faham? Memang takkan salah kan? Sebab north south sentiasa ke sana. Betul tak? Lepas tu yang dekat sini ni, kalau kita guna tangan ni, berjari kita ni, kan macam ni kan? So, dia akan jadi ke atas tu lagi banyak kan? Sebab dia sama arah. Betul tak? So, mestilah dia akan tendang ke bawah kan? Betul tak? Betul tak? Liana pun tahu cara ni juga kan? Okay, selesai ya. Dapat markah. Ni dia set bagi petunjuk lagi. Current in dengan current out. Okay, nombor 18. Nak buat cara itu pun boleh juga.
Turun. Turun. Naik. North to south. North to south daripada sini. Mana yang sehala? Sini. Sini. Ya. Yes, Aris. Oh. Okay, dah siap dah. So, maknanya yang ini ke bawah ke atas? Bawah. Ke bawah atas. Okay, nombor 18 siapa dia? B. Boy, betul. Senang. Senang. Tak payah keluar tangan bukan? Terus fikir terus nampak dah. Okay, nombor 19. North to south. Yang ni pun kalau tak nak keluarkan tangan, awak buat je dot kat sini. B. Ke atas. B. Ke atas. Nombor 19. Boy. Betul. Kan laju kan? Jangan rasa guna cara yang rahsia tu lagi senang. Tapi jangan ajar kawan-kawan yang itu. Tak nanti dia orang kata ajaran sesat. Dia macam siapa yang faham je yang boleh buat cara tu. Kalau tak faham, jangan. Oh, pergilah kona-kona tangan awak tu. Nombor 20. Jawapan. Dia kata macam mana nak bagi induced current maksimum. Induced current tu yang kita pakai tangan kanan tu kan. Dia akan hasilkan electric current kan. Betul tak? So macam mana kita nak bagi dia maksimum? More strength of magnet. Kalau further apart, maksudnya kita makin jauhkan north dengan south tu. Dia sebenarnya lagi dekat, lagi kuat dia punya magnet, punya strength kan. Okey, jadi kalau macam ni, salah. Power supply increase. Dia nak maksimum induced current. Induced current tu current yang terhasil. So, mana ada power supply kan? Tidak ada power supply. Kalau kita nak hasilkan current, kita hanya ada motion je kan? Dengan cutting of magnetic flux. So, tidak ada power supply. Okay, B. Conductor across, when the conductor cut across the magnetic field. Yang parallel. Salah, tak ada apa-apa pun kat situ. When the conductor cut across perpendicular. Dia mesti 90 darjah. Dia tak boleh macam ni kan? Dia kena macam ni kan? Betul tak? Dia kena cut kan? Kalau cut 90 degrees ataupun perpendicular. So that's why jawapan dia A. Okay, settle? Settle. 21. The wire X move to the left. Okay, lepas tu dia kata which of the following is true. Kita nak reka P dengan Q ni. Tapi yang kita tahu yang ini ke sana kan. Kalau ke sana kita akan dapat punggung dia. Kan? Dia ke sana kan? So katalah kalau kita anggap Q ni north. Katalah kalau kita anggap Q ni north. North tu south current. Alamak. So dia ni. Current nak masuk ke macam mana? Sekejap North to south. Kenapa current dia sehala macam ni? Boleh ke buat? North to south. Current sehala boleh ke buat? Kecuali kalau kat sana P tu kan. Barulah boleh buat kan. Taklah nak pusing. Macam dia satu arah kan. Kecuali kalau P dekat sana kan. Kita lah kalau P dekat sana. North to south current masuk. Kalau kat north to south current masuk. Dia terangkat ke atas. Force dia ke sana. Force dia kata move to the left. Left ke mana? Sana. So force dah ada. Ni kalau kita anggap ni north south. Kita anggap ni north south. Okay, kalau kita anggap ataupun kita anggap current ke sana. So force ke sana, current ke force ke sana. North Q south B. Dia macam kalau kita buat sini mungkin boleh. Kalau current masuk sini mungkin boleh. North to south, current ke sana. Force dia akan ke kiri. Tak boleh juga, dia terangkat. North south. North Q. Q north. Salah. 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 Q bukan north. Jawapan dia Q south. Sekejap, try. Yang ni bulat. Kalau bulat, dia ke sana, ke sana, ke sana. Ke sini, ke sini. Kan? Kalau bulat. Lepas tu kalau kita nakkan force itu ke sana. Ke sana. So, kalau Q, dia kena ke
ke sana. Kita nak dia ke sana. Kalau macam tu dia kena berat belah sini lah. Kalau dia berat belah sini, ni north. Ini south lah. Ini north lah kan? Ini south lah kan? Barulah dia boleh banyak ke sana. Lepas tu tolak ke situ, betul tak? So jawapan dia Q tu mesti north lah. P tu kena south. Q tu mesti north. Q tu mesti north. P tu mesti south. P tu mesti south. So C lah jawapan dia kan? C lah jawapan dia. Kan? Ya? Kenapa dia bulat dia bukan X? Sebab dia kan current ke sana. Lah. Betul lah. Current ke sana. X lah. Oh, sebab tu lah dia. Lah. Dah okey. Fikir balik. Kalau macam tu, macam ni. Okey. So kalau macam tu, clockwise ke anti-clockwise? Clockwise. Okey, kalau clockwise macam ni. Setuju? Okay, clockwise ke? Clockwise. Okey, kalau clockwise, dia kalau nak ke sana, dia kena sini. Setuju? Kan? Jadi kalau macam tu, sehala macam tu, jadi sini north, sini south lah. So P north. Q south. Betul tak? P north. So B ke jawapan dia? Yeah, betul lah jawapan dia B. The right hand. Okay. Kalau clockwise, anti-clockwise tu. Okey, macam ni. Bila ada je wire, cikgu terus guna hidden punya working step tu. Hidden working step cikgu tu yang guna tangan yang right hand grip rule tu. Kalau bulat macam ni, nampak tak atas tu tajam? So ini bulat. Betul tangan tu tunjuk. Tapi macam kita nak tahu kita nak guna yang kanan ke yang kiri. Kalau cara rahsia memang confirm ada current. Current is tangan kanan yang ya. Tapi kalau isytiharkan the working step is actually Fleming left hand rule. Sebab ada current je Fleming left hand rule. Tapi kalau nak buat cepat, kalau kita buat macam ni susah kan? Jadi kita guna je right hand grip rule ni. Shortcut. Okay, shortcut. Shortcut ni memang, okay tengok ya. Betul lah cakap Aisyah ni. Ni positif. Jadi kalau dah masuk, X kan? Kalau X, clockwise. Betul lah clockwise. Ni turun kan? Okay, kalau kita nak dia bergerak ke sana, maka kat sini kena lebih. Betul tak? So kalau kat sini lebih, P pergi ke Q lah kan? So kalau P sini north, sini south lah. Sebab dia akan to the left kan? Ya. Siapa dapat kat tangan? Yang tu tak dapat lagi? Aisyah dapat tak? Dapat. Ari tak dapat? Macam ni, cikgu bagi gambar lain lah. Kita cuba buat gambar lain. Okay, kalau awak nampak saja, ni north, ini south, ini bulat, maksud dia apa? Cuba awak guna tangan kiri. North to south, current ke kita kan? So awak akan kata force gerak ke atas, setuju? So Ari memang pandai buat cara ni. Tapi cikgu ajar cara rahsia supaya kita tak payah keluar tangan kiri. Tapi kita isytihar je. Oh, saya guna tangan Fleming left hand rule. Tapi kita tak perlu pun nak pusing-pusing tangan kita dah. Tak payah nak angkat-angkat ketiak dah macam semalam. Sebab itu cikgu ajar, sebab itu memang tradisi kita. Tapi cara yang senang adalah guna otak kita ni. Kita guna right hand grip rule. Tapi jangan cerita kat siapa-siapa. Right hand grip rule ni. Lepas tu kan, kita tengok. Dia ke kita kan? Ke kita kan? Okay, kalau ke kita, macam mana dengan pusingan di sini? Clockwise ke anti-clockwise? Anti-clockwise. So, kalau anti-clockwise, dia ke sini betul? Okay, sekarang north pergi south macam mana? Bawah. North pergi ke south, okay, sekarang mana yang selari? Atas ke bawah? Okay, kalau bawah, cikgu akan buat macam ni. Okay, simbol wifi ni akan jadi ke bawah yang selari. So, bila bawah dah selari, dengan pusingan electric field, this one is magnetic field. Nampak tak dia selari yang bawah ni? So kalau dia selari yang bawah, dia akan tendang naik ke atas. Siap lah. Faham? Okey, cikgu nak suruh awak buat lagi sekali. Faham tak yang ni? Kalau faham, satu lagi. Satu lagi, kita tengok. Kalau tak faham, tak boleh tahu. Kena faham juga. Cikgu nak awak faham. Okey, cuba yang ni pula. Okay, cuba lagi. Okay, yang ini adalah south. Ini adalah north. Ini adalah pangkah. Perlu tak guna tangan kiri? Kita konon-konon guna tangan kiri. Konon-konon. But actually, sekarang
Clockwise, anti-clockwise. Fikir yang bulat ni dulu. Clockwise. Okay, clockwise. Clockwise maksudnya ke sini dan ke sini. Betul? So, dah fikir dah. North ke south? North ke south? Bawah lebih. Bawah lebih. Macam ni kan? Atas tak sama kan? So, letak bawah 2 kali, 3 kali. Anak panah letak sebab dia seiring. Kalau begitu, pergerakan dia ke atas. Siap. Senang gila. Okay, apa kata cikgu cuba anchor pula? Anchor tu motor lah. Dia ada 2. Okay, kita cuba motor pula. Ya? Yeah. Ready? Ready? Yeah. Dah ready. Okay, macam ni ya. Okay, sini north, sini south, sini bulat, sini pangkah. Bulat macam ni. Bawah lebih. Bawah lebih. Bawah lebih. Okay. Okay, kalau bawah lebih, automatik 1, 2, 3. Sebelah tu atas lebih. Sebelah tu atas lebih. Sebab? Dia clockwise. Okay, macam tu kan? Okay, jadi apa kita buat? Kita akan gabungkan ni. Kita akan gabungkan ni. Dan kita akan gabungkan ni. Dapat tak cikgu gabungkan? Okay, lepas tu kita akan kembali ke sini. Kembali ke sini, kembali ke sini, kembali ke sini. Nampak tu? Dan ni macam ni. Inilah dia bentuk catapult field. Ni ikut turun bawah. Setengah orang buat macam ni tau. Cikgu tak setuju lah buat macam tu. Dia macam lemah sikit je. Macam tu. Arah jangan lupa ya, kalau tidak ada arah salah Pastikan arah dia wajib ada. Garis pun kena smooth je. Jangan putus-putus macam ni. Faham? Dapat 3 markah tau kalau buat gambar macam ni. 3 markah. Oh, tak siap lagi. Kita takkan dapat markah kalau kita tak siap lagi. Sekejap kita kena ada gambar apa. Kalau dia naik tu apa dia? Arrow ke atas kena tulis huruf F. Arrow ke bawah kena tulis huruf F. So, buat kesimpulan, rotation of the motor is clockwise ke anti-clockwise? Clockwise ke anti-clockwise? Clockwise. Yes, clockwise. Ini yang mana? Ini yang rotation of motor. Ini rotation of motor, bukan satu-satu ni. Ni rotation of motor, all the anchor. Anchor tu akan satu atas, satu bawah kan? Ni naik kan? So, ini rotation of the anchor. E tertinggal. Saya kena letak E dulu. Tak boleh lagi ke yang ni? Dah boleh ke? Tu ni? Okay, boleh ni? Okay. Ni pula. Ni dah settle. Ni pula. Positif Positif yang ni. So, dia akan ke sana Okay, kalau ke sana pangkah Kalau pangkah 22A betul. Betul, 22A. Nak buat yang ni ke? Lepas tu? Ingin ambil? Boleh? Please, mas. Yang ini dia ada bagi tahu ke mana north, mana south? Yang ni dia ada bagi tahu ke mana north, mana south? Ada, north atas. Okey, dia dah bagi tahu north atas. Sini south. Kan? Yang ni bulat ke pangkah? Pangkah. Okey, kalau pangkah north pergi ke south. Kalau pangkah sini lebih kan? Kalau sini lebih apa jadi? Ke A. Kan sebab apa sini lebih? Sebab dia searah dengan arah ni. Dia kan ke arah sini kan? Betul tak? Ke arah sini. Betul tak? So dia searah dengan north south ni kan? So kalau searah dengan north south ni maka dia menuju ke A. Selesai? Okay, 22 semua orang. A betul? Okay, 23. Oh, dah buat ke? Sedang buat ke macam mana? Kalau belum buat, cikgu bagi masa kita ronda.
Sedang buat? 23 semua orang dah buat ke belum? 23, 24. 23 ada 2. Oh, ya ke? Sama. 2 kali. So, 23 apa jawapan dia? Donkey, betul. 24. 24 boy, betul. Semua orang betul tak? 24. 25. Tahu buat yang ni? Belum buat? Okey, 25 buat dulu. Cikgu tunggu. Yang sebelah-sebelah ini dia. Yang sini dia. Ni, nampak tak yang ni? Dia bulat kan? Kalau bulat, pakai kanan je. Kalau bulat, dia ke atas kan? Dia mesti dah ke bawah kan? Ini yang salah. Betul. Kalau dia kata salah, banyak kat situ pandai. Ya, betul. Ini banyak kat situ. Ya, betul. Lepas tu? Tunggu dulu. Cek arah tu dulu. Arah dia dah susah. Arah dia. Mestilah ini kan. Arah dia mesti dah susah kan. Kau tengok dulu arah nak pandang betul ke tak. Lepas tu mana salah, mana betul. Ini salah. Ini macam betul. Arah betul juga. Salah. 25 apa? B. Boy. Betul. 25 boy. Buat nombor 26 pula. Lena, okey, nombor 25 tadi. Apa tak tahu buat dengan tangan dia datang? Ada tak ada tangan kan? Nak cepat ni. Nak cepat saya ada buat ni. Ini tangan ni kan. Kalau tangan naik kan. Tangan ni macam ni kan. Macam tu kan clockwise kan. Anti-clockwise kan. Ni kan. Clockwise ke sini. Dia macam ni. Dia macam ni. Dia seiring tak dengan lama. Kalau dia seiring, kemudian conclusion dia ke sana. Jadi confirm ke sana. So dia mesti macam ni. So dah sambung. Sambung. So dah dapat ni kan. Anak-anak pandai jangan lupa tak arrow. Aris. Kena buat dua-dua lah baru tahu. Ini positif. So sekarang ke sana. Tangan. Buat dulu. Kosong. Speaker bawah. Betul. Kalau bawah? Betul. Okay, very good. Okay, nombor 27 apa? A. Ya? Kita nombor 27. Saya buat? Saya buat. 26 dah. Kita tengah buat 27, bagi masa sikit. Rena, boleh tak tu? Dia kat awak macam susah sikit. Dia cakap dia. Tengok Lena. Direction of motion force. Lepas tu bila tengok force tu ke atas, satu ke atas, satu ke bawah, lepas tu buatlah kesimpulan dia clockwise atau anti-clockwise. Tak, yang direction of rotation tu contoh macam ni kan.
Kalau dia satu ke sana, so nanti dia pusing macam ni kan. So ni pusingan dia apa? Clockwise kan, anti-clockwise. Contoh lah. Kalau macam ni, clockwise kan. Okay. Boleh kita bincang soalan nombor 26. 25 dah selesai bincang kan? Okay, soalan nombor 26. North to south. Okay, current naik ke atas Current naik ke atas. Okay, kalau current naik ke atas, bulat. Kan? Kalau bulat, Dia lebih dekat sebelah sini. Kan? Wi-Fi di sebelah sini. tak. Tak, sebab sini. Sebab ni north to south dia ke sana. So yang sama arah dia adalah yang belah sini kan? So kalau macam tu dia akan gerak ke sana lah kan? So 26 jawapan dia C kan? Ya, yeah, betul. Macam mana setakat ni? Adik buat cara macam mana Adik? Jari. Ni. Ikut awak lah. Mana yang memudahkan? Kalau macam ni senang, ni pun dapat juga. Kan? Yang ni pun dapat juga kan? Mana lah, dah ajar banyak-banyak cara dah. Jangan confuse tau. 27. Macam mana? North to south, current in. Yang ni senang juga. North to south, current in. So dia ni turun bawah kan? Yang ni naik atas kan? So dia akan pusing kan? Rotate kan? Rotate dia adalah clockwise. Betul tak? Clockwise kan? So anti ke? Bukan. A kan jawapan dia? Clockwise. Tahu diagram tu dia in. Nah, macam nak tahu diagram tu? Dia in. Apa dia? Dia in ke out. In ke out? Maksudnya nak cara current ke? Ni kan positif. Lepas tu dia masuk dalam. Kan current masuk ke dalam tu. Jadi north to south current in. Ni turun. Yang ni naik. Force dia yang turun naik tu. Yang ni current dia. Katalah kalau Liana nak guna cara in out tu kan. Kalau masuk ke dalam, kita dapat pangkah. Kalau dia ke kita dapat bulat. So, macam ni. Ni naik ke kita dapat bulat. Kalau kita turun bawah, kita dapat ni. Pangkah, dapat tak? Ni pangkah. So, kalau yang ini, Liana buat, cikgu besarkan gambar. Sini north dan bulat. Sini south. Cikgu besarkan gambar. So, Liana buat satu-satu dulu. Kalau yang ini, turun bawah kan? So, dia mestilah dari atas. Lepas tu yang ini kan? Dia clockwise. Ni sekejap ya. Okay, kalau yang ni pula? Anti-clockwise. Anti-clockwise. Sini atas. Buat dua-dua dulu pun tak apa. Okay. Lepas tu baru kita fikir. Siapa sokong siapa? North sokong siapa? Bawah. North sokong bawah. Lepas tu? Atas. Naik atas. Kan? Ya, dia akan naik atas kan? Clockwise lah. Lepas duduk dekat atas sekejap Nombor 26. Sekejap cikgu kena bagi gambar kat korang ni. Cikgu ada bagi gambar-gambar ni tau. Kalau korang macam ragu-ragu ke apa ke kan. At least korang boleh tengok gambar dah dekat dalam Telegram tau. Okay, nombor 26. Kenapa? Okay, nombor 26. Kenapa wire dekat atas? Wire dekat atas maknanya kita akan dapat bulat lah. Dia pandangan 2 dimensi, 3 dimensi macam tu. So kalau bulat, cikgu besarkan kat sini ya. Ni north, yang ni south, yang ni bulat. Dah boleh buat dah. Besarkanlah buat pergi sana. Yang lain tu semua mengacau je. Bila dia ke atas, dia kan macam bulat macam ni kan. So kalau bulat, ni dan juga ni kan. Okay, sekarang siapa sokong? Nak south dia sokong mana? Nak sokong bawah. Nak sokong bawah, confirm? Nak sokong bawah. So kalau nak sokong bawah, force ke atas pandai. Tapi jangan cakap kita guna tangan kanan ni. Kita cakap apa? Kita guna Fleming left hand rule. Kalau ada current guna apa? Fleming left hand rule. Yang tadi tu cara yang background, undercover, tahu? Itu cara nak memudahkan. Okey, kita boleh pergi ke 4.2 dah. Okey, dah ready dah nak masuk 4.2. Masa kita tak banyak Masa kita untuk nak habiskan. Untunglah awak dapat chapter 4. Kat sekolah dah belajar chapter 6 dengan chapter 7 kan? 7, 6, 4, 3. 6, 7.
Tak. Cikgu tahu. Kita orang pun kalau pergi dekat airport, wih, 6-7. Pergi mana-mana semua 6-7. Betul ke? Sebelah ringan, sebelah berat? Yelah, kalau kita angkat tangan kita akan rasa sebelah ringan, sebelah berat. Cuba angkat. Okey korang, korang nampak tak yang ni? Ini motor jenis apa? Battery. DC, direct current. Okey, apakah jenis commutator yang digunakan? Cikgu dah bagi ajar dah tadi nama commutator ni. Split, Split ring. commutator. Meter. Ya. Yang ni motor, alamak. Yang ni motor jenis apa? Motor jenis? Split ring commutator. Kalau commutator baru nama dia split ring commutator tau sebenarnya cikgu tengah sambungkan. Yang ini commutator tapi ada dua jenis commutator. Satu split, satu lagi slip. Cikgu kena ajar dua-dua. Tunggu sekejap. On the way. On the way. Sabar ya. Okey dah. Biasalah tu. Dia memang akan jadi macam tu. Okey, kalau korang nampak je yang macam ni, nama dia adalah split ring commutator. Tuliskan. Split ring commutator. Split ring commutator ni, dia mesti terbelah. Cincin yang terbelah. Dan juga kat sini ada carbon brush. Warna hitam yang cikgu tengah lukis ni namanya carbon brush. Carbon brush ni ada pada satu keadaan yang dia tidak bersentuh. Bila ring ini berputar macam ni, ke atas macam ni kan. Bila ring berputar macam ni, carbon brush yang ni, yang sebelah kiri dan kanan ni, dia tidak menyentuh. Bila dia tak sentuh, current tak lalu sepatutnya. Tapi anchor masih berputar disebabkan oleh inertia. Macam tu. Okay. So, current kat atas. Okay, nampak tak yang ni? Kita dah buat tadi kan? Clockwise ke anti-clockwise semua. Nampak tak yang ni kita buat? Nampak yang ni? Inilah dia catapult field. So, soalan akan tanya apa itu catapult field. Catapult field is the magnetic field line hasil daripada interaction ataupun interaction between permanent magnet, magnetic field of permanent magnet and magnetic field of current carrying conductor. Okay. Nampak tak? Dua-dua ni split ring commutator. Nampak? Dua-dua ni motor DC. Nampak? Kalau tanya what types of motor, kalau nampak je bateri, motor apa? Kalau nampak je bateri, motor DC. Kenapa putus lagi ya? Tak faham cikgu. Kenapa dia kerap pula putus dalam masa terdekat? Selalu macam sejam baru putus kan? Okay, turun bawah. Okay, carbon brush. Okay, kalau dekat sini carbon brush ni, awak perasan tak dia dah terbalik? XY. Perasan tak? Carbon brush tu dia dah terbalik. ABCD tu dah terbalik. Wire yang dah terbalik. AB tadi sebelah sini kan? Sekarang AB dah putar, dia pergi belah sana. Nampak tak ABCD tu dah bertukar tempat? So maksudnya dia dah rotate kan? AB dah pergi ke tempat sebelah sana dan AB dan CD dah pergi tempat sebelah sini. Itu namanya first half rotation dan second half rotation. Okay, inilah dia motor sebenarnya. Atas ni. Ni direct current Ini tak. Motor yang ni alternating current ni. Ni kan motor. Benda yang berputar semua motor. Kipas angin motor. Drill motor. Kan? Apa yang mempengaruhi speed of rotation? Bilangan? Coil. Strength of magnetic field. Nampak tu? Strength of magnetic field. Number of coil turns. Dan juga current. Current yang supply. Apa yang mempengaruhi speed of rotation of electric motor? Satu, salin ke? 1, 2, 3, salin. Satu. Apa yang mempengaruhi speed factors that affect speed of rotation? Of course lah nombor 1 strength of magnetic field kan? Nombor 2 lagi banyak gegelung. Lagi banyak gelung tu, lagi banyak dia punya rate of cutting of magnetic flux.
Dan nombor 3 barulah kita increase the current. So factors that affect the speed of rotation. Safia masuk grup baru tak? Safia masuk grup baru tak? Boleh cikgu padam? Selesai ya? Okey, jadi inilah dia bentuk sebenar. Kita ada dua, satu brushless motor, satu lagi brush motor. Brush motor yang kita tengok tadi, nampak tak commutator ni, nampak? Yang ni magnet, commutator ni nampak tak terbelah-belah. Tadi kita belah dua je kan? Tadi kita belah dua macam ni je. Satu, dua je macam ni kan? So kalau yang ni dia dah terbelah lagi, terbelah lagi, terbelah lagi. Nampak tak ini terbelah banyak? Satu, lepas tu dua, lepas tu tiga. Lagi banyak terbelah lagi bagus. Lepas tu 4. Macam tu. Lagi banyak belah. Tapi brush motor tak bagus. Bising. Lepas tu dia ada banyak friction. Dia ada spark. Dia bising. Tapi yang brushless motor bagus. Perbezaan dia, kalau brushless motor ni, magnet yang putar. Kalau brush motor ni, magnet kekal tapi commutator yang berputar. Perasan tak brushless tak ada commutator? So mana lagi bagus? Brushless ke brush? Brushless. Okay, kita tengok perbezaan. Ini pernah keluar dalam soalan exam 4 markah ya. Apa perbezaan antara brushless motor dengan brush motor? Senang saja. Louder operational, soft operational. Kalau brush motor, bising. Louder. Nak buat operation tu, bising. Kalau kat sini, soft. No sparking. Kat sini, sparking. Kan? Dekat sini, no carbon brush. Dekat sini, ada friction between carbon brush. Dekat sini, coil tetap. Magnet yang rotate. Dekat sini, magnet yang rotate. Coil. Magnet is stationary. Coil yang rotate. So, itu perbezaan utama dia. Yang sama, dua-dua ada magnet dengan coil. Dan gunakan magnet force to produce rotation. Okay, siap. Susu tadi tak ambil dalam peta ais? Lalu kalau kat sekolah cikgu dulu, cikgu pernah belilah untuk budak-budak kan. Dia orang suka minum dengan susu, apa ya, marigold Warna putih, warna merah. Dia orang minum dengan susu marigold tu. Sekejap, Safia tak masuk Tak ada line kot. Okey, dah boleh dah yang ni. Apa ni? Cannot sign in, please check your network connection. Copy invite. Tak sukses. Try lagi. Cuba kalau masuk link yang cikgu bagi tu, boleh ke tak? Try. Saya try. Boleh masuk ke tak? Sebab mak Safia tak boleh masuk. Oh, line tak ada. Alright, kalau macam tu boleh kita teruskan. Dah masuk dah 4.2. Okay, masuk 4.2. Electromagnetic induction. Apa beza yang first tadi tu yang kita belajar ada current dengan yang tak ada current ni? Yang ini yang akan hasilkan
motion. Yang menghasilkan current. Yang ini akan hasilkan current. Electromagnetic induction ni, dia yang akan hasilkan current. Kita panggil dia sebagai induced current. Ini yang akan hasilkan current. Maknanya macam mana nak hasilkan current? Kena gerak. Friction, motion. Korang pernah tak tengok boat? Dia kena, ataupun generator, dia kena tarik. Tarik lagi. Tarik lagi. Mana ada plug ke apa ke kan? Generator tak ada kan? Dekat pasar malam ada ke plug? Tak ada. Kita kena beli generator tu. Lepas tu kita tarik. Lepas tu nanti dia akan rotate. Bila dia rotate, dia akan hasilkan motion. Kan? Ataupun dia akan hasilkan elektrik kan? Betul tak? Jadi electromagnetic induction tu maksudnya macam ni. When there is a cutting of magnetic flux. Yang ni yang mula-mula cikgu ajar korang. Ingat tak cikgu ajar korang yang mula-mula sekali. Bila kita cut the magnetic field. Lepas tu galvanometer pointer akan bergerak kan. So nampak tak galvanometer pointer ini jarum dia di tengah-tengah. Nampak tak? Dia tak sama macam voltmeter dengan ammeter. Kalau ni nombor kan. Dia tak ada unit pun. Dia bukan ampere. Sebab dia sekadar kekuatan. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Dan arah current ni. Kalau nak tahu, katalah kalau jarum galvanometer ni bergerak ke kanan, maksudnya current itu bergerak ke kiri. Dia bertentangan arah. Sebab dia tak ikut arah current, dia ikut arah elektron. Galvanometer adalah sehala dengan elektron, bukan sehala dengan current. Okay, contoh ya, tengok pada semula you all. Kalau jarum galvanometer sebelah sini, so current sebelah mana? Ya, current ke sana. Faham? Current ke sana. Faham? Faham. Okay. Cikgu nak tanya. Lagi laju cikgu potong apa jadi? The higher the speed of cutting. Jarum galvanometer deflect more. Dia kesaran. Lebih banyak. Lebih deflect more. Boleh tak cikgu macam potong ke kanan, ke CD? CD boleh? CD selari. Ada apa-apa pesongan tak kalau cikgu gerak CD? Tak adalah sebab kita kena cutting perpendicular. Potongan mana yang betul? AB. Kalau AB apa berlaku pada jarum galvanometer? It will deflect. Betul. Dia akan terpesong. Betul. Macam itulah. Serang. Okay. Kalau dekat sini kan. Siapa nama? Electromagnetic induction tu apa? Electromagnetic induction tu terhasil apabila ada cutting of magnetic flux. So there will be EMF current produced. Nampak tak ni? Nampak tak? Current lalu sini. Tapi arah jarum galvanometer tendang ke kanan. Kiri. Current lalu kanan, jarum galvanometer tendang ke kiri, nampak? Kalau yang ni pula, jarum lalu ke kanan, ke kiri, tapi jarum galvanometer ke kanan, nampak? Yang ni apa? Yang ni kita masukkan coil. Kita masukkan, bukan? Dia ada dua cara, sama ada coil yang masuk dalam permainan magnet ataupun permainan magnet yang masuk dalam coil. Contoh ya, kalau awak tengok dekat sini, north masuk. Kalau north masuk, hujung di sini akan jadi north. Tahu? Yang ni kena fokus betul-betul ni. Kalau ujung dekat sini jadi north, tolong buat huruf N sekarang. Letakkan arrow di atas dan di bawah. Dah? Dah? Okay, cikgu tanya awak. Clockwise ke anti-clockwise? Awak ikut arah anak panah ni. Dia ke bawah dan ke atas kan? Anti-clockwise. Okay, cuba buat huruf S pula. Letak arrow di hujung. Kemudian sambungkan dia jadi satu bulatan. Clockwise ke anti-clockwise? So sekarang bila magnet nak masuk, dia tak bagi masuk. Berdasarkan hukum Lenz law. Ada S ke? Lenz law tak ingat Tengok sekejap. Ada S ke tak ada? Berdasarkan hukum Lenz law, the pole of the current carrying conductor dalam ni always opposite. Contoh, kalau north masuk,
Di hujung sebelah sini akan jadi north. So kalau north anti-clockwise ke clockwise? Anti-clockwise kan? So kalau anti-clockwise atas naik kan? Dia turun macam ni, betul tak? Betul tak dia turun macam ni, betul tak? Betul. Okay, bila dia turun, jarum galvanometer ni bergerak ke mana? Bertentangan arah kan? Sebab sepatutnya I akan bergerak ke kanan tapi jarum galvanometer bergerak ke kiri. Itu kalau Laszlo kata kalau nak masuk dia akan tukar. Kalau north dia akan tak bagi masuk. That's why dia akan jadi north juga. Nak masuk tak bagi masuk, nak keluar tak bagi keluar. Nak masuk dia tak bagi masuk. Kan north dengan north repel kan? That's why dia akan jadi satu current, electric current yang akan terhasil kat sini. Sedangkan magnet je pun masuk ke dalam gegelung. Terus jadi electric current. Terus jarum galvanometer pointer tu akan bergerak. Terus ada induced current produce. Sebab kenapa kita panggil dia induced current? Sebab dia tak pakai bateri. Kan? Sebab dia tak pakai bateri. That's why kita panggil dia induced current kan? Okay, nak masuk tak bagi masuk, nak keluar tak bagi keluar. Tengok Okay, dia punya sebab dia, kita kena increase the speed, kita kena increase the strength. Kalau macam relative motion dekat solenoid, dia ada tambahan lagi satu, number of turns. Sebab solenoid kan ada banyak number of turns, increase the number of turns. Yang ni yang cikgu dah ajar tadi tu, so, nak dekat habis dah ya, 4.2. Yang ni, north to south. Kalau nampak arah current tu, ni guna tangan apa? Kanan ke kiri? Kanan ke kiri kalau ada kalau tak ada current? Ada current. Kanan. Okey, kanan. North to south. Force naik ke atas. So, current ke mana? Kita. Betul. Bila current ke kita, apa jadi pada jarum galvanometer? Kanan ke kiri? Opposite. Kanan. Kanan ke kiri? Dia opposite. Kiri. Kalau current ke kanan, jarum ke kiri. Okey, cuba yang sebelah tu. North to south. Force ke mana ya? Force ke bawah? Force ke bawah ke atas? Direction of motion. Oh, dia gerakkan magnet. Perasan tak dia gerakkan magnet? So, wire ke atas lah kan? Dia punya pergerakan yang tadi dia direction of motion of wire. Yang gambar raja nombor 2 tu, dia gerakkan magnet. Perasan tak? Magnet yang bergerak, bukan wire. Jadi sama je. Kalau magnet bergerak ke bawah, wire bergerak ke atas. So, north to south, wire bergerak ke atas. So, direction of current ke kita. Lepas ke kita, apa jadi pada jarum galvanometer? Ke kiri juga. So, dia faham tak gambar ni ada dua beza? Satu pergerakan wire, satu pergerakan magnet. Okay. Kalau yang ini, north nak masuk, jadi north. South nak masuk, jadi south. Okay dah, cuba buat yang ni sama-sama dengan cikgu ya. North nak masuk, jadi north. So, ambil gelung yang pertama sekali kat sini. So, gelung yang pertama, betul tak anti-clockwise ni? Naik dan turun. So, kalau anti-clockwise, betul tak dia akan jadi macam ke kanan sepatutnya. Tetapi jarum tu tendang ke kiri. Betul? Betul. Okay, itu kalau north nak masuk, hujung dia north. Tapi kalau dah pun masuk, okay, north dah pun masuk, maknanya gambar raja C ni, kita dah bawa keluar magnet ni. So, masa kita bawa keluar, hujung ini akan bertukar menjadi south. Tahu? Masa masuk north, hujung ni north. Tapi bila kita dalam ni, kita bawa keluar south tu, belakang dia north, so hujung dia akan jadi south, bertentangan. Dia biasa bila nak masuk, tak bagi masuk, nak keluar, tak bagi keluar. Tak bagi tu maksudnya dia cuba tarik lah. Dah siap. Oh ni. Apa beza motor kat sini? Kalau alternating dengan direct current generator. Generator memang tidak ada elektrik, tapi dia produce elektrik. DC generator pakai split ring commutator. Kalau AC generator pakai slip ring commutator. Faham? Itu je beza dia. Tapi tak ada, tetap tak ada elektrik kan? Tak ada current kan? So inilah generator. Generator will produce electricity. So dah habis dah. Kan baru masuk 4.2 Dah habis. Okay. Jom kita buat soalan. Daripada soalan kita akan belajar lagi ya. Memang macam tu ya. Daripada soalan kita akan belajar lagi.
Ada popok-popok tu. Boleh ambil. Tu ada kek dah rasa dah. Kek butter cikgu bawa. Tu sedap ke tak? Ya, sedap. Kadang makan kudak-kudak sikit Gantuk pagi tau je lah. Sejuk ni Hmm. Malam korang tu tidur ke apa? Cikgu baru suruh relax tu tidur. Nampak Aris tidur kedua? Umur 2? Mana? Hmm? Ha? Ambil ke? Memang tak makan? Ambil lah. Kata ada lagi follow dah dia. Beli kat Pasar DIY kenapa? Kemarin. Buat pada tahu dulu ya. Tolong belajar ada soalan. Pusing. Baca dulu. Kalau split. Rotate at a constant speed. Electric generator. Connect to the contact rate oscilloscope. Kalau generator, kat sini DC kan? Kalau DC separuh kan? Constant speed D tak mungkin. B tu dia dah AC dah. Kalau direct current bawah tak nampak. Tapi kenapa A? Bukan A. Dia C jawapannya. Rotate at a constant speed. C jawapan dia. Sebab bila dia direct current, dia tak akan pusing satu pusingan lengkap. Dia akan flip flat. Sebab kalau ikutkan video yang tadi cikgu bagi tu video direct current lah. Tapi dia constant. Dia constant. Cikgu tu nak ambil air. Cikgu ada bawa. Nak, cikgu beli dekat ni. Kalau main cikgu, saya nak cikgu pergi rasa sektor dia tak? Favorite saya. Bagus tau makan ni. Makan ni boleh buang angin dalam badan. Oh, ya ke? Kita perempuan ni elok lah makan. Nama dia Prayer Crispy. Kalau dekat Melaka tu banyak juga jual. Melaka. Facebook Korean Mama. Korean Mama? Mama buat? Macam banana bro. Oh, iyalah. Warna hijau tu. Dia macam pahit-pahit sikit tapi pahit dia sedap. Agak mamak kan dia. Oh, ya. Tahu. Dekat rumah ada kedai opah dessert.
Betul. Boleh toaster sebelah. Sebelah kau weh. Ada. Macam Lamia. Ada butter. Cikgu dia beli butter. Ya Allah. Siap ada kaya lagi. Kaya minat butter. Tu memang favourite dia tu buat roti bakar. Siapa? Mungkin awak akan merangkak-rangkak sikit buat soalan ni. Awak baru belajar kan? Tapi kita kena belajar daripada soalan. Okay? Lagi. Bisa nak tengok. Tapi ada satu, ada dua. Awak ni tak juga. Dia macam mana pinggan ni? Kongsi-kongsi je pinggan tu. Barulah hilang ngantuk. Dah tidur dah sehari. Cikgu makan benda manis. Favorite Zina. Makan kat mana dulu? Yang bawa. Bidang bawa. Kalau mamak je sedap. Tapi pahit lah. Pahit lagi. Tapi yang tu peria lain kot. Yang ni peria lain kot. Sebenarnya sama. Tapi macam ada apa ni? Dia macam pedas. Pedas sikit. Okay. Tak recording je.